Dengan harga RM100 sampai ke RM3,000, korang dah boleh tukar tinted. Tukar dah guys. So guys, tinted apa yang saya ambil hari ni? Saya ambil tinted chameleon guys. Kegelapan dia 80% dan UV dia 99% dah guys. Pas korang pasang tinted, confirm lah. Terus rasa lain guys kereta korang. Dalam kereta dah kurang panas, privacy korang terjamin. Dan yang paling penting, kereta nampak lagi kemas, lagi premium guys. Tinted ni memang nampak gelap, tapi dari dalam tak gelap guys. So kita tak cakap banyak, jom kita tukar tinted chameleon guys. So saya amat recommend dekat korang yang nak buat tinted dekat Last Guard ni. Memang berbaloi guys. Dengan harga yang diorang bagi, sangat-sangat baloi. Saya bagi tahu korang lagi sekali guys. Tinted yang saya ambil ni kegelapan dia 80%, UV dia 99% guys. And then yang paling best dekat sini, kat luar korang nampak macam gelap kan, tapi korang tengok daripada dalam guys. So bila korang nak buat kereta kan, korang tengok daripada luar, nampak terang lagi tak guys? Tak adalah nampak gelap. So bila time malam pun korang dah tak payah risau, korang takut gelap ke apa, tak payah takut guys. Guys, kalau korang berminat nak buat tinted, korang datang je dekat Last Guard. Harga diorang pun boleh kau team punya guys. Saya tag diorang kat bawah guys. Bye guys.